Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, Atuk hari ni ada di Pantai Engko, Malacca. Ya, kawan-kawan tengah pancing, tengah cacak-cacak. Jadi anjuran grup gerak khas dan Joran Bagus menawarkan hadiah tempat pertama RM15,000, kedua RM10,000, ketiga RM948 sehinggalah ke RM11,000. RM11,000, RM12,500, RM13 hingga RM20, RM500. Besar-besar je. RM21, RM30, RM400, RM31 hingga RM150, RM300. Okey. Ada lagi 20 minit pertandingan akan dimulakan. Jadi start pukul 9, tamat pada jam 1 tengah hari. Ada pula stage. Dan Atuk duduk kat stage hari ni. Ruang terhad kat pulau tak ada orang. untuk membaling. Kat pulau tak ada orang. Ya betul. Ni sahabat ni cakap penuh. Tak ada orang. Ha. Member pun hantar. Tadi saya penuh. Depan pulau apa? Depan pulau apa? Pulau apa? Depan pulau apa? Upi. Kosong. Member pun hantar ni. Saya pergi belah sini tadi. Saya belum. Cuma dah hadap sini. Oh, ni dah lepas. Okey, hari ni 20 ekor udang. Dah mampu juga dah. Sini ramai ni, belah sini. Banyak attack tadi. Oh, itu pot. Dengan depan pulau. Saya kalau mancing. Asyik baik nak ambil video. Alhamdulillah. Langgai. Pun merah RM10. Kali pertama ada ribbon macam orang kahwin, kena ikat depa kata. Jadi kita ikut je lah. Sini talang tak ada? Talang. Ada. Okey. Kalau dekat tambak tu ada. Talang kena main ni ha. Berambut setengah depa. Batu ladung sekaki. Pilih ditepungilah tawar. Pun merah, mata kail pun merah nampak. Satu minit lagi. Jam aku 1 minit lagi. Dua. Good. Lambat lagi lah. Abang. Tu dia buang sampah-sampah tu. Bawah tu ada ni, ada bin dia. Pastikan pertandingan pancing sepada jamu sambutan Juli Intan Regiment Merah Khas ke-60 Fasa 2 tahun 2025. Dan kita akan countdown dulu dalam kiraan 10. Boleh tak kita sama-sama kira? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 dan itu dia pertandingan memancing pada hari ini dilaksanakan.
yang berbahagia VIP kita untuk menikmati jamuan ringan yang telah disediakan. Dan selamat memancing kepada semua peserta pertandingan memancing pada hari ini. Tak boleh paling jauh sebab ada pentas. Masya tak ada kau. Telefon. Hai, mana Masya? Oi, masih tak ada. Masya tak ada. Oh, ada lagi. Jauh tu nak hantar. Hadi aku ni tu masih tak ada. Jauh baru. Hai, banyak tu baru ke? Umpan tu besar ke? Rod pendek saja, rod pendek. Ui, daun baru. Tercabar nampaknya. Rod kalah. Tangguh dah. Panjangkan King. Tarik, panjangkan. Ha. Jenak tu. Baik. King. Jenak tu kasar tu. Baik licin King. Panjangkan. Panjangkan jenak tali betul panjang pakai tu. Ha. Oh, duit. Bukan. Eh. Lepas tali. Buka TV dia tu bang. Kosong orang bau. Naik lagi. Oi, besar tu bu. Tengok. Hamzah kan. Oi, cepatlah. Nak pergi tangguk ni. Kasar weh. Weh kasar. Sembilan pun. Tukang. Mantap lah dah. Hantar. Sepuluh dah 20%. Sanggup pun takut jumpa je. Aduh, ya. Ha? Ha? Atas, kau atas. Ada barang atas. Ada. Ya, baik. Biar lagi. Jangan atas punya, lalu atas punya dah. 1 minit 2 ekor ikan. Nak tangguh ke tak tangguh? Tak tangguh, tak ada persen. Ni. Tangguh ke tidak? Tak payah. Oh, tak payah. Takut dia takut. Ini 10% lagi. Kecil sayang.
Pari apa? Kali ah. Kasut. Kasut. Ambil ini. Lepas tali bang, lepas tali dulu. Tam, kiri. Kiri. Ya bang ah. Oh, kena aku punya. Kena aku punya. Power. 1 minit 2 ekor ikan. Oh, padu ah. 1 minit 2 ekor ikan, dua rod makan ikan. Ini kasut je. Mana dia punya tu ni? Tali dah bersimpul ni. Buka dia punya ni. Pinjam rambut. Bayar. Sonok je. Ini semangat. Janji je patung. Tak ada patung. Aku pagi 3 kilo. Jangan bagi dengar Haji. Aduh, letak hook dekat lagi tu. Mata forward. Ikan main dekat. Malung. Tengok muka dah senyum. Oh, malung. Umpan apa ni? Udang. Udang ke? Oh. Dia lagi. Belukang. Dia lagi. Ambil ikan dulu, berpusing body dah kena ni. Payah potong tadi kau punya tu dah terbelit berat tu. Lima minit lagi 1 jam. 5 minit lagi jam 10. Banyak gak belukang naik. Dan baru naik. Tempat kami yang belum naik lagi. Mungkin gorgon. Air akan bergerak pasang lagi sehingga jam 1.55. Pertandingan tamat jam 1 tengah hari. Tapi aku sonok je ni. Kancak dekat dia. Ini dekat 200 batang senyap. Ancak naik. Ancak bersilang. Depan ni. Depan ni je. Belum lagi. Mungkin tunggu air besar sikit. Ikan balik supaya ikan makan. Gacu. Tangguh aku tak nak. Takut kena terpecah. Gacu tak kena Gacu. Betul aku cakap. Aku dah baca ke balik lah, Man. Tadi korang aku dah baca kan? Lepas balik Aman. Dan pasal mana? Baca balik balik baca. IC pun tadi Kalau lepas. aku lepas Aman. Ada anak ni kau ambil. Kau betul-betul lah kau. IC suap anak belum ada gitu. Orang punya bau merendah ni. Ji. Janji ada lesen.
Syul baru lintih. Dia cakap daun baru 2.45 kilogram. Oh, mesti besar. Bertanduk daun baru macam tu. Bonggol kepala. Bonggol macam Pulau Hon. Macam aku dapat kat JT Arang. Aku rasa dekat 3 kilo. Bonggol besar. Dapat bawa apa 1 kilo dah besar. Dah bonggol dah naik. Sampai 2 kilo lebih tak tahu ni cakap. Lagi sekali lagi saya nak maklumkan pada hari ni tak ada pun. Hari ni tak ada pun. Oh, ini 2 kilo lebih ni. Betul ke? Saya subscriber. Saya kata. Mana Mamaku tak tu. Nampak. Mamaku tu. Memang saya tengok. Aku tengok SPK. Tangguh eh? Tapi kumpar panjang. Ni subscriber. Subscriber. Saya patut. Apa? Ada oh, okey. Tak pernah tanya dia ni. Sorry. Gulung. Ha? Gulung. Di atas. Dekat. Punya pandai dia curi. Jiran Datuk tak kumpau. Tersuka. Weh, rambut dah lawa apa ni kan tak nak. Buat sendiri. Aku malah aku nak ayam tu. Bawa sana. Sana. Ada makan. Tinggal kulit ni. Mana? Udang. Kalau makan macam tu ni bergulung kan? Ha? Tersikat tu. Dia punya kerja lah tu. Dah terlepas. Ada lendi tak? Tak ada. Ada tu lendi tu. Masa ada 2 jam lagi umpan banyak. Takkan ada orang tu. Tak ada umpan. Jauh ke dia punya? Dia kat sini je. Kat situ. Tu. Ada yang orang duduk tu. Oh, okey. Kat belah tu. Orang duduk tu. Ikut jalan belakang malu. Ikut jalan belakang tu. Berbaki lagi 2 jam. Atuk dah gunakan, baru guna 2 mata. Sebab umpan banyak. Wah. Dia keluar tali saya bang. Peluang merasai. Tak apa, kayu. Jangan tak kayu. Nanti sangkut.
Seniapanya rentapan tu kan. Tapi tak dekat. Mana siapa tu? Pukul 11 Kurau 2.95. Boleh tak? Bang, ni boleh bantuan sekejap tak? Jangan. Sauk ada tak sauk? Sauk. Sauk dalam kereta. Ada sauk, ada sauk, sauk. Ada sauk tak? Ni. Video cantik lah. Kayu. Cepat. No. Cepat. Ke depan sikit bang. Dah masuk dah ni. Masuk. La ilaha illallah. Sauk. Masuk dan sauk. Sauk dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kendor menang. Kau ke depan. Buka tu je. Kendor menang. Mana yang ada kendor menang? Okey, tanya. Oh, watak oh, sau. Kalau sau. Kawan yang tolong. Jangan lupa kawan yang tolong. Ingat tu siapa yang tolong tu. Nama. Bang, gunung bang. Fari. 4 kilo ikut ah. Kalau besar tak naik. Patut tak naik. Belah sana. Melengkung. Oh, memang. Malung. Oh, 7,000. Oh, malung. 2 jam setengah.
sekali ada goncang. Acah-acah. Oh, ini ada goyang. Oh, tengok. Udang kopek kan? Udang kopek. Belanak kan? Belanak. Target malung. Ataupun talang. Kumpul merah dah guna. Udang hidup dah guna. Udang kopek dah guna. Ikan bolos dah guna. Ikan belanak dah guna. Tanya dia apa kau nak? Apa kau nak lagi? Beritahu. Aku suruh makannya, bukan suruh makan dia. So makan je. Flying fork. Teknik flying fork. Memikat todak. Todak gorgon lagi. Yang koci? Besok PD. Ha? Besok PD Ha, Sungai Sekawang. Ha. Pasir Panjang. Betul kan? Masuk lah. Dia tak masuk lah, ada kenduri. Ada kenduri. Tak ada masuk. Ha? Oi, kata apa? Abang Sini dia kot. Bagi sini dia. Oh, Nombor 3 baru satu part dia baru tadi. Nombor 2 satu part kan. Satu part 55. Nombor 3. ada Wak? Eh ada. Apa yang? Aduh, hai butuh. Ada. Duri. Duri. Dia bukan satu baru ah. Belah mana? Belah pulau. Ini nombor baru yang ni. Ni. Tepi ni. Takkan gumpal sejam lagi. Lupa lah abang ni. Sejam lagi. Dapat kan dapat umpan? Ha? Dapat kan dapat umpan? Tapi tak cukup berat. Tak cukup berat. Ha. Bawa balik lah. Kecewa saya bang. Kau belakang sikit ya. Ya. Yang kena habis. Itu dia. Kurau. Sekok le. Kurau naik. Oh. Kilo tak belah. Dah potong kan ni, dah potong. So. Oh, tu dia. Umpan apa bos? Ambil Kayu. Aduh. Ha. Kurau. Apa barang abang? Ha? Apa barang? Tiba. Betul. Kan? Agak-agak kita bila lagi nak rasa macam tu? Tak rasa-rasa lagi ni.
Apa? Silap potong tu. So, silap potong 2.9 dah, ataupun dia dekat itu lah. Dia dengar lah, kita tengok. Kalau dia kan, betul lah. Kurau. Tanya umpan apa, dia diam je. Tu tengok kawan-kawan dia lah. Layan, sabar. Tadi dia tunjuk yang kecil bang. Oh, tadi kecil. InsyaAllah yang ni lah saiz sikit. Saiz Ada persen tak? InsyaAllah, insyaAllah. Lek, sabar. Bagi dia naik. Ada lagi. Apa orang cakap ada lagi. Ada yang nak naik lagi. Ada tengok. Sedang bertarung lagi. Hari berat. Dia dah tuka. Lah. Menggigil kaki aku ni. Sabar long. Kaki aku dah menggigil. Kena current. Sekejap Pak. Tak boleh lepas, nanti di atas. Tak boleh. Tangguh. Jauh lagi bro? Jauh lagi. Oh, jauh lagi. Relax. Orang keras. Ikan saiz. Jangan keras. Susah. Gigil. Tengok kaki gigil lah. Gigil. Jangan. Sini. Berat 1.045. Makin nak habis masa, makin besar ikan naik. Dia dekat depan elok. Ada yang bertarung lagi sebelah kiri. Iwan sebelah kiri saya tu ada yang tengah bertarung lagi. Dalam naik yang besar. Mungkin 3 kilo lebih ke. Juara. Tengok juara. Adakah bakal menjadi juara? Ada sangkut siapa? Tali. Oh, tarik. Ini besar. Adalah sampul. Ni pasal sial. Nampak dia. Sibat. Air macam Hilang gigil lah. Tak salah kita mencuba kan. 4 ekor. 4 ekor ikan. Bila tak habis, masa ada lagi 35 minit. 35 minit. Salah. Kita bagi makan ikan. Sampai besok macam apa? Yang tak dapat ni kan start kereta balik lah. Kalau aku dapat duit, tunggu. Nak suruh tunggu aku lah, bagi aku ikan. Aku tunggu pukul 3, pukul 4 aku tunggu kalau aku dapat pukul 1. Tangguh dia dulu lah. Awal-awal ni buat dah lalak pun ikan dulu. Tu, kali hilang awal tadi.
Bukan, pegang pujuk. Tu kurang 5 kilo ni. Ada ajak potong. Saya pun tak ajak. Nampak tempat tu main apa? Main produk depan. Dua 25 minit lagi. Tengok kan kedebung. Ingat apa jatuh potong tu terbang dah mai. Pagi tadi sebelah sana rancak juga, sebelah sana lah. Tengah ni pada pagi sampai sekarang sunyi. Adalah tukar 2 ekor ni. Oh, belah kanan sana, belah kanan. Belah kanan lagi, belah kanan lagi kanan. Kawan baru. Godang-godang ni. Ikan bawal kak. Bawal mas, bawal mas. 10 minit lagi. Tuang-tuang akan ditiup. Trompet akan ditiup. Horn akan dibunyikan. Rumpau lah hari ni. Minit-minit terakhir. Menunggu siren dibunyikan. Seminit lagi. Ada ke last call? Okey, tuan. Kita standby tuan. Dalam kiraan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 dan 1. Habis. Resminya pertandingan memancing. Sekian saja pertandingan memancing. Keputusan siapa yang akan menjadi Jangan lupa like, dan membawa subscribe and like and share. RM15,000. Tempat kedua RM10,000. Tempat ketiga RM9,000. Okey guys, jadi atuk tak dapat lah nak tengok ikan. Masalah parking. Jauh ni. Kalau tak nak tengok jauh jalan. Okey ya, sahabat-sahabat sekalian.
Atuk tak payah tengok ikan. Ikan besar-besar dia orang cakap. Mega-mega naik. Besar tak besar lah, tapi tak adalah naik macam ikan kapas ke. Daun baru besar-besar naik. Kurau 2 ekor besar naik. Dia punya urus dia jauh lah, jauh ke tengah. Jadi atuk tak dapat lah nak pergi tengok kan. Nak parking, nak berhenti tadi, tak boleh. Parking tak ada. Parking tak ada. Okey. Itu saja daripada Datuk. Terima kasih menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Nak cari tempat makan.